Unbox produk daripada InSmart. InSmart baru hantar, so let's unbox. Ini first produk adalah InSmart Earwax Removal Tool. Kalau dalam bahasa Melayu adalah pengorek telinga lah. Jom kita tengok apa kat dalam InSmart Earwax Removal Tool ni. Kat belakang ni korang boleh tengok macam mana tutorial nak pakai dia punya earwax ni. Sebab dia ada kamera sekali, korang boleh pakai apps. Tengok apa dalam kotak dia. Dalam kotak dia, korang boleh tengok kat sini, dia ada user manual macam mana nak pakai kan. And then dia ada tools pengorek telinga. Ada button kat sini, kamera dekat dalam ni. So bila korang korek tu kan, korang boleh tengok dekat phone. So dia bagi juga kabel USB Type-C earpiece macam sarung lah. Sebab yang ni kan kita lepas korek kena tukar kan. Dia besi, so ni adalah lebih lembut lah. Kalau korang korek tu lebih lembut supaya tak luka. So kalau anda nak jaga kesihatan telinga anda kan, anda boleh dapatkan InSmart Earwax Removal Tool ni dekat link dekat bawah.